Pernah tak kita terfikir apa sebenarnya yang buat satu komuniti tu istimewa di sisi Tuhan? Okey, hari ini kita akan selami dua ayat penting dari surah Ali Imran. Ayat-ayat ni bukan sekadar bagi satu gelaran yang hebat, tapi juga meletakkan satu misi yang sangat besar. Jom kita mula. Wow, ayat ni terus mula dengan satu kenyataan yang power kan? Kamu adalah sebaik-baik umat. Dengar tu. Ini bukan calang-calang pujian tau. Ia macam satu standard, satu benchmark yang tinggi. So, persoalannya sekarang, apa yang buat kita layak dapat gelaran macam ni? Jom kita bedah siasat ayat ni sama-sama. Okey, kita mulakan dengan gelaran tu dulu. Apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan khaira ummah ni? Umat terbaik. Apa maknanya? Baik, istilahnya ialah khaira ummah. Maksudnya, umat terbaik. Bunyi macam hebat kan? Memang. Ia satu penghormatan yang sangat tinggi. Tapi, dan ini tapi yang besar, gelaran ni tak datang percuma. Ia bukan macam lencana yang kita boleh pin kat baju, bangga-bangga. Tak. Ia datang dengan satu pakej tanggungjawab yang sangat besar yang kena kita galas setiap masa. Dan ini mestilah buat kita tertanya-tanya kan? Kalau dah ada gelaran terbaik, mesti ada syarat kelayakannya. Macam nak masuk kelab eksklusif, mesti ada kriterianya. Jadi, apa kriteria tu? Apa yang Quran kata menjadikan satu komuniti itu terbaik? Yang bestnya, kita tak payah cari jauh-jauh. Jawapannya ada betul-betul dalam ayat yang sama. Jawapannya ada pada 3 tiang seri, 3 teras utama yang membentuk siapa umat terbaik ni. Jom kita tengok satu-satu. Nah, inilah dia 3 teras tu. Pertama, menyuruh kepada kebaikan atau al-ma'ruf. Kedua, mencegah kemungkaran atau al-munkar. Dan yang ketiga, yang jadi tapak untuk semua ni, beriman kepada Allah. Nampak tak? Ketiga-tiga ni saling berkait macam satu set lengkap. Jom kita fahamkan satu-satu. Okey, yang pertama, al-ma'ruf, kebaikan. Tapi kena faham betul-betul. Ini bukan sekadar jadi orang baik diam-diam, tak. Ayat ni guna perkataan Arab yang maksudnya lebih proaktif. Maksudnya, kita kena menyuruh, menggalakkan, mempromosikan semua benda yang baik dalam masyarakat kita. Kena ada tindakan. Kemudian, kita ada al-munkar atau kemungkaran. Ini pula lawannya. Teks rujukan kita terangkan ia sebagai apa-apa saja yang akal waras kita kata, ini tak betul, ini buruk. Dan sama macam tadi, ini bukan tugas pasif. Ia tugas yang aktif. Maksudnya, kita kena berusaha melarang dan mencegah perkara-perkara yang boleh merosakkan, tak kira untuk diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, yang paling asas sekali, iman kepada Allah. Inilah dia tapaknya, akalnya, enjinnya. Fikirkan macam ni, tanpa iman yang kuat, kenapa kita nak susah-susah ajak orang buat baik dan cegah buat jahat? Boleh jadi kita buat sebab nak nama atau sebab ikut-ikutan, tapi dengan iman, motivasi kita jadi jelas. Semuanya kerana Allah. Inilah yang menggerakkan 2 tugas yang pertama tadi. Okey, lepas dah letak 3 syarat ni, ayat 110 ni tak berhenti kat situ. Ia terus buat satu perbandingan dengan ahli kitab. Tujuannya untuk bagi kita konteks yang lebih besar. Jom kita tengok apa yang ayat ni cakap. Ayat ni sebut, kalau ahli kitab tu pun beriman, ia pasti akan jadi lebih baik untuk mereka. Menariknya, ayat ni tak pukul rata. Ia akui, di antara mereka ada yang beriman. Tapi, ia juga sebut kebanyakan mereka adalah fasik. Fasik ni maksudnya orang yang melanggar perintah, yang melampaui batas. Jadi, carta ni tolong kita nampak apa yang ayat tadi cakap. Ada satu bahagian kecil yang beriman, tapi bahagian yang lebih besar itulah yang digambarkan sebagai fasik atau yang melanggar perintah Tuhan. Ini gambaran berdasarkan ayat tu sendiri. Baiklah, selain 3 teras utama yang kita bincang tadi, ada lagi rupanya ciri-ciri istimewa yang dikaitkan dengan umat ni, terutamanya bila kita rujuk pada teks-teks huraian. Jom kita tengok apa lagi yang ada. Sumber-sumber macam buku teks pendidikan Islam ni, contohnya, dia bagi huraian yang lebih terperinci. Dia tolong kita faham konsep khairah ummah ni dengan lebih mendalam lagi, dengan senaraikan beberapa ciri unik yang membezakan umat ni. Menurut teks ni, antara ciri-cirinya ialah dikurniakan Al-Quran sebagai panduan, menjadi pengikut Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan yang ini menarik, dijanjikan perlindungan daripada kemusnahan total dan satu lagi peranan yang sangat besar, ditakdirkan untuk jadi saksi ke atas seluruh manusia di hari kiamat nanti. Berat tu. Sekarang kita beralih ke ayat seterusnya, ayat 111. Ayat ni pula, ia datang dengan satu janji. Janji yang sangat spesifik dari Tuhan tentang perlindungan dan bantuan.
Ayat 111 ni bagi satu jaminan yang sangat meyakinkan. Tengok bahagian pertama ni. Ia kata musuh takkan boleh datangkan bahaya yang besar. Bahaya yang mereka boleh buat tu hanyalah sekadar gangguan kecil atau menyakiti perasaan sahaja. Ada hadnya. Bahagian kedua janji ini lagi jelas. Kalau sampai tahap berperang, kalau sampai ada konflik fizikal, hasilnya dah ditetapkan. Mereka akan lari lintang pukang dan lepas tu takkan ada kemenangan untuk mereka. Ini satu jaminan bantuan Tuhan yang sangat-sangat kuat. Satu benda yang menarik kat sini ialah perkataan Arab yang digunakan untuk gangguan tu, iaitu azan. Teks huraian kita jelaskan ia sebagai benda-benda macam ejekan, tuduhan tak berasas yang menyakitkan hati. Jadi, ia lebih kepada gangguan psikologi, bukan kecederaan fizikal. Ini lagi menguatkan maksud yang gangguan tu sifatnya terhad. Jadi, lepas kita dah tengok ayat 110 dan 111 ni, apa mesej paling penting yang kita boleh ambil? Apa takeaway kita? Jom kita rumuskan. Secara ringkasnya, macam nilah. Identiti sebagai umat terbaik tu bukan hak lahir, tapi satu gelaran yang kita kena usahakan melalui tindakan. Tindakan apa? Itulah misinya, galakkan kebaikan, cegah keburukan. Dan bila kita buat misi ni, barulah datang janji perlindungan dari Tuhan. Nampak tak kitaran tu? Identiti, misi dan janji. Semua ni berkait rapat. Jadi, inilah dia poin paling utama yang kita kena pegang. Status istimewa ni bersyarat. Ia bukan cek kosong. Syaratnya ialah komitmen kita yang tak berbelah bahagi untuk tegakkan apa yang baik dan betul. Dan semua tu mestilah berpunca daripada iman kita kepada Tuhan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikir-fikirkan. Ayat ni turun lebih 1400 tahun yang lalu. Dalam dunia kita hari ini yang serba kompleks dengan macam-macam isu kan? Apa sebenarnya makna menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam konteks zaman kita? Macam mana kita nak praktikkan misi ni dalam hidup kita hari ni? Satu soalan yang jawapannya mungkin tak semudang yang kita sangka.